Ini adalah video tentang resepi macam mana nak buat popia carbonara yang sedap, mudah dan hebat. Jom tonton. Okey, ini bahan-bahan untuk popia carbonara. Mula sekali sosis 1 bungkus. Kemudian carrot 1 batang. Kita punya kulit popia. Cheese kita akan pakai 3 slice dan carbonara ni kita akan pakai 2 lah. Okay, jom kita masak. Satu bahan lagi yang saya lupa adalah ni bawang Holland. Bawang Holland ni kalau saya sederhana pakai 1, kalau besar setengah pun dah cukup dah. Okay, minyak dah panas, saya masukkan bawang dulu. Okay, kemudian saya masukkan sosis sebab kita nak bagi sosis ni masak dulu. Gaulkan dia. Bagi dia masak. Dan kita masukkan kita punya carrot. Tunggu je. Okay, kemudian kita masukkan kita punya carrot. Okay, dan terus kacau. Sampai dia inilah carrot dia agak lembut sikit, baru kita masuk kita punya sos carbonara. Okey, dah agak nak masak ni, kita ambil ni, kita rasa kita punya carrot ni lah. Okey, dah agak lembut dah. Dan kita boleh masukkan kita punya carbonara. Masukkan 2 tin. Saya akan tambah air sikit. Contoh saya kacau dulu. Kacau dulu sikit bagi dia sebati ni. Dan saya akan tambah air sikit dekat ni tin tadi, carbonara, untuk dapatkan semua bekas-bekas carbonara tu lah. Dan juga nak tunggu dia masak ni. Okey, tambah air. Dan kita kacau lah. Kacau sampai dia kita masak. Okey, ni dah masak dah ni. Kemudian lepas dah masak ni, last kali sebelum kita tutup api, kita masukkan kita punya cheese. Saya masukkan 3 slice lah. Nak masuk lebih ke kurang pun tak ada masalah, terpulang pada masing-masing selera. Okay, ni 3 slice saya dah ni keluarkan dah. Okay, dia ada ni. Okay, bila kita masukkan cheese tu, kita akan nampak dia lebih likat. Nak masuk lebih pun tak ada masalah, terulang je. Okay, kita nak set dah ni. Kita punya cheese pun dah cair elok dah. Kemudian kita punya bahan semua dah sebati. Dia tak cair Pak. Dia tak cair. So dah kita buat dia punya inti dia. Inti popia carbonara. Okey, siap. Kita boleh tutup api dah. Kemudian kita restkan dia sampai dia sejuk lah. Sejam pun okey, setengah jam pun okey untuk pulang. Okey. 1 hour later. Okay, kita dah start ni. Kita dah start oven ni. Gulung je.
Okay, gulung macam biasa lah. Gulung. Kemudian dekat ujung tu kita pakai ni apa tu? Tepung. Tepung tu kita letak air sikit. So jadilah macam ni. Next kita akan goreng lah. Dapat dah dalam 26, 27 ke 30 macam tu kot. Okay, carbonara dah habis. Kita ada telur lebih. Jadi kita lenyit-lenyitkan telur tu dengan mayonis. Kemudian kita tambah sikit slices kat sini. Rasa dia macam mana. Okay, ni banyak ni yang kita dapat bersama dengan campur telur tadi tu. Okay, jom kita masak. Okay, bila minyak dah panas, kita masukkan kita punya ni lah. Masak. Okay, tak perlu lama sangat sebab dalam dia dah masak. Pastikan minyak betul-betul panas. Nak buat syarat je. Nampak tu, ada lara sikit. Okay, kita fokus masak dulu. Okay, alhamdulillah dah siap masak. Ini adalah kejadian dia. Okay, nanti kita akan rasa dan inilah. Tengok macam mana dalam dia. Nampak tak ni? Nari. Okay, masa untuk review. Okay, ni popiah telur tadi. Popiah telur. Ush. Creamy guys. Sana rasa dia. Kita cuba first bite Bismillah. What's that more? Apa? Ada angkat. Resipi dia mudah je. Kita rasa tak ni apa. Angah tak percaya cakap Abang-Cik. Ini telur. Abang-Cik ambil carbonara dulu. Masa. Telur dia okey, sedap. Kita letak telur, mayonis dengan cheese satu slice. Sekejap. Tu apa tu? Ni carbonara. Tengok dekat sikit. Nampak tu dalam dia. Creamy guys. Rasa macam mana rasa? Kalau Big Mac. Kalau Big Mac. Tak pakai daging pun. Biar lengkok. Okay. Hari ni hari jadi mak dan abah. Kita baru start majlis makanan. Okay, ni 31 je.